الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد. تعالى وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif, dan yang pertama-tama dilawannya hawa dan nafsunya, kemudian maka dilawannya pula dengan menyalahi akan segala keinginannya, kemudian maka dilawannya pula dengan menyalahi kasihnya akan dunia ila akhirih sampai habis. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas cucuran curahan rahmatnya, hidayah taufiknya ke atas kita kesemua,
dapat hadir di dalam majlis ngaji pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan lagi rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua sampai di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita sambung balik di muka surat 25 di tengah-tengah sikit, iaitu tajuknya membincangkan tentang perjalanan seorang salik yang nak jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Baik. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yang Sahih Bukhari. Maksudnya, barang siapa yang menjalani ia akan satu jalan yang mana dalam perjalanan itu dia berusaha mencari dan juga menuntut ilmu. Nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Demikianlah tuan-tuan, kita ambil mafhum daripada hadis itu, artinya sesiapa yang berani jalan-jalan menuju kepada Allah. Apakah jalan tuju kepada Allah SWT? Itu jalannya mengejar taat dan mengejar amal ibadat dan berkhidmat. Itu jalan menuju kepada Allah SWT dengan riyadhah dan juga dengan mujahadah, dengan mengamalkan segala zikir-zikir, wirid-wirid yang ditalkinkan kemudian diijazahkan oleh gurunya, maka dia amalkan semua itu dengan tidak cedera sedikit pun, dan amalnya itu berurusan dan berpanjangan, sehingga dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan warid. Bila ada warid, maka dia akan dapat warid. Apa dia warid? Iaitu cahaya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka warid itu tiada tiga. Ada waridul iqbal, waridul intibah. Dan yang kedua ada waridul iqbal. Dan yang ketiga waridul wisal. Kita nak sampai kepada Allah Ta'ala, kena ada tiga warid ini, tiga cahaya ini. Waridul iqbal, iaitu waridul intibah, secara ringkasnya iaitu satu warid yang datang ke dalam hati kita kerana untuk menjaga kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada orang dah jaga kita, ada orang ingat kita. Ketika kita lalai, ketika kita lupa, maka orang teringat, tolong jaga. Ini Allah Ta'ala yang memperingatkan kepada kita dalam diri kita. Itu ada cahaya nur ilahi, cahaya ketuhanan, menggerakkan kita, mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat. Kemudian cahaya ini mengajak kita berhadap kepada Tuhan. Contoh, dia gerak kita bangkit tengah malam,
maka kita bangun. Lepas tu dia menggerakkan kita pula supaya bangkit dengan malam, mandi, ambil wudu, kemudian bangun qiyamul lail. Itu mana waridul iqbal. Iqbal ni mana berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya. Kemudian waridul iqbal ni tak cukup, tak memadai kalau tidak ada waridul wisal. Waridul wisal tu apabila kita buat ibadah kepada Allah, apabila kita buat taat kepada Allah Ta'ala, khidmat kepada Allah Ta'ala dengan sempurna, maka ketika itu sampailah kita kepada Allah. Namanya wisal. Tiga waridat ini kita kena faham, kena ada. Maka nak dapat waridat ini syaratnya kena ada wirid. Patu kata ulama, bal lam yakul lahu wirdun lam yakul lahu waridun. Man lam yakun lahu wirdun, barang siapa yang tidak ada baginya wirid, lam yakun lahu waridun, pasti tidak ada baginya warid. Warid akan datang, cahaya Allah tak akan datang dalam hati kita kalau kita malas nak wirid. Sebab tu tuan-tuan, nak jalan kepada Allah Ta'ala ni kena jalan wirid, kena beramal dengan wirid. Amal tu riyadah dengan mujahadah. Maka riyadah tadi ada dua jenis. Ada riyadatul adab, ada riyadatul talab. Ini kena buat dua-dua baru boleh sampai insyaAllah. Tadi kita akankan mujahadah pula ada tiga. Ada mujahadatul taqwa, ada mujahadatul istiqamah, ada mujahadatul fana. Tiga mujahadah. Mujahadah taqwa, mujahadatul istiqamah, kena konsisten berterusan, dan mujahadatul fana, ni kena hilang diri, jangan main nampak diri. Maka nak hilang diri ni kena ada guru. Mujahadatul taqwa kena ada muallim, guru yang mengajar syariat kepada kita. Mujahadatul istiqamah kena ada murabbi, mursyid, guru yang mendidik, menterbiah kita. Dan mujahadatul fana kena ada muraqi, guru yang boleh meninggikan meningkatkan lagi azam dan cita-cita kita nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu panjang ceritanya. Kita ambil sini loh, insya-Allah akan sampai kita. Jadi tuan-tuan nak jalan ni mula-mula sekali nak mula dengan apa? Itu satu loh. Semula dengan apa? Maka dia kata, dan yang pertama-tama dilawannya, jadi yang mula-mula sekali seorang salik, seorang yang nak berjalan menuju kepada Allah, supaya dia sampai kepada Allah Ta'ala tu, mula sekali dilawannya salik hawa. Lawan hawa dan nafsunya. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita nak lawan dengan hawa nafsu, maka hawa nafsu ni kita kenal. Hawa nafsu ni kawan ke lawan? Kita kenal dulu. Maka kita jawab kata hawa nafsu ni musuh, bukan kawan. Sebab tu ulama menyebut musuh kita ni ada 4.
ni ya, kan salah satu yang makhluk hawa nafsu semua tu panggil musuh kita yang menghalang kita dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tak sampai. Jadi mereka ni akan menghalang kita, akan memintastilapan kita, memotong kita tak bagi pi. Sebab tu setengah ulama dinamakan hawa dan nafsu ni minal qawati'. Qati' ni maknanya yang memotong, yang memutuskan. Yani yang memotongkan perjalanan, yang memutuskan perjalanan salik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal dulu apa dia hawa, apa dia nafsu. Cara ringkasnya. Atau kalau orang kata hawa nafsu itulah tak lain. Hawa lain, nafsu lain. Dua benda yang berlainan. Tapi kita ni sebut satu hawa nafsu tak lain. Maka kita kena faham dahulu. Hawa dan dari perkataan hui. Hui ini maknanya turun. Sebab tu kalau kita mengaji dalam kitab fiqh dalam bab sembahyang, apabila seorang itu nak turun daripada duduk i'tidal, duduk betul, turun ke sujud, maka turun tu namanya yahwi. Hawa yahwi, hui turun. Coba yang Arab panggil yahwi ila sujud, turun ia daripada berdiri betul kepada sujud. Tu yahwi, hawa. Pasal apa dia namakan hawa? Kerana hawa ni tuan-tuan dia menurunkan seseorang itu daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang hina. Itu kita kena tahu. Maka sesiapa yang menurut hawa, maka orang itu akan hina. Hawa ni dia tidak membawa kita kepada kemuliaan. Tetapi hawa ini membawa kita kepada kehinaan. Sebab itu jangan kita turut hawa. Jangan kita ikut hawa. Kerana kalau kita ikut hawa, turut hawa, maka kita tidak dimuliakan, tapi dihinakan. Ini yang nama hawa. Pandu nafsu. Nafsu ni diri kita. Nafsu ni diri kita. Nafsu ni diri kita. Diri kita itu roh. Kita kenal dulu. Diri kita ini roh kita. Kerana roh dengan nafsu, itulah juga. Cuma bedanya, roh kita ni dhamma roh apabila dia belum lagi dimasukkan ke dalam jasad. Tapi apabila roh itu dimasukkan ke dalam jasad, maka betulkah roh menjadi nafsu. Itu roh itu nafsu? Ya, roh itulah nafsu kita. Nafsu kita itu roh kita. Cuba tengok dalam ayat Quran. Bagi kita ni, wa idh qala rabbuka lil mala'amah. Al-Quran tu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika di alam arwah, Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala. Mereka itu berkata, roh-roh semua berkata, bala,
syahidna anta rabbuna, bahkan kami bersaksi yakni engkau lah Tuhan kami. Tu tapi di alam roh, roh kita dah kenal Allah, roh kita dah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Tuhan nak uji tengok roh kita ni lagu mana. Allah Ta'ala memasukkan roh kita dalam jasad. Ketika tu, tiga tu jadi nafsu. Kerana nafsu ni jadi nafsu apa? Kerana dia ikut hawa. Kerana dia ikut keinginan. Nak tu, nak ni, nak ni. Maka hawa ni, nak tu, dia nak bawa kita kepada keinaan. Bukan kemuliaan. Sebab tu tuan-tuan, perempuan, kita kena bersihkan balik nafsu kita ini bagi jadi ruh yang suci. Ini perlu kena ada riyadhah, perlu kena ada mujahadah. Itu secara ringkas. Kena ingin dulu hawa nafsu, atau boleh kita sebut lagu ni, hawa itu sifat dan nafsu itu zat. Dua zat. Maka nafsu ni suka ikut hawa. Kalau nafsu tak ikut hawa, maka nafsu kita ni bebas merdeka. Namanya mutmain. Ini disuruh kita suci nafsu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, bila nafsu kita ni disucikan, dibersihkan, barulah perjalanan itu jadi elok. Kerana bila elok perjalanannya daripada awal, insya-Allah kesudahannya cemerlang berjaya. Cuba tengok satu isyarat dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang adalah hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul, jadi hijrahnya niat kerana Allah, kerana Rasul, fahijratuhu ila Allahi wa Rasul. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul, bukan kerana yang lain. Suci diterima oleh Allah dan juga Rasul. Tapi wa man kanat hijratuhu di dunia yusibaha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya kerana dunia yang ingin diperolehinya, atau kerana ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang nak berkahwin, maka hijrahnya itu kepada apa yang dinaikkan. Dan termasuk itulah itu. Kalau kita berjalan, kita niat usul, kita tak akan sampai. Ingat begitu. Macam tu juga, tuan-tuan mengaji kita, kau mengaji kita, aku nak usul, aku nak sampai dah, tak sampai. Kerana kita ada niat lain, tapi kita niat kerana Allah. InsyaAllah sampai. Sebab tu Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari radhiyallahu anhu dalam kitab hikamnya menyebut, Man asyraqat nihayatuhu, man asyraqat bidayatuhu, asyraqat nihayatuhu. Setiap yang cemerlang permulaannya, yang mula dia tu niat dia bagus, niat dia elok, tujuannya elok, maksudnya elok, asyraqat nihayatuhu, pasti kesudahannya bagus. Macam kita, kalau kita mahu mengaji ni, aku mahu mengaji kerana aku nak menghilangkan kegelapan jahil. Bagus. Aku mahu mengaji kerana nak menjunjung perintah Allah Ta'ala. Bagus. Kerana menjunjung perintah Rasulullah Sallallahu
Waalaikumsalam. Bagus. Tapi kalau kita mengaji ni nak dengar terang mana, lagu mana, boleh itu lah. Dia tak boleh dalam perjalanan. Kerana niatnya tak betul. Walaupun dia ada mengaji ni, kemah dengar saja, boleh dengar. Tapi dia takkan dapat usul. Lepas tu kita kena niat pergi elok, ikhlas mata-mata kena Allah, insya-Allah dapat usul sampai kepada Allah. Begitulah juga dalam satu lagi matan ni kami menyebut bin alamatin wajhi fin nihayati ar-ruju'u ila Allah fil bidayati. Di antara alamat tanda kejayaan seseorang itu pada segala kesudahan. Kita tengok pasal apa akhir sekali dia berjaya, dah tenang, dah lulus. Kerana dimulanya tu orang panggil kembali kepada Allah. Ar-ruju' ila Allah. Kembali kepada Allah. Yang dia buat di mana-mana kerana Allah. Bukan kerana nafsu, bukan kerana hawa. Sebab tu di awal sekali kena lawan nafsu dan hawa. Kerana kalau kita mengaji ni kerana nafsu dan kerana hawa, kita takkan dapat. Contohlah juga, kalau tuan-tuan berzikir pun, tuan-tuan bersalawat pun, tuan-tuan tuntut ilmu pun, kerana nafsu dan kerana hawa, tuan-tuan takkan dapat. Kan? Takkan dapat. Kalau dapat pun tak sempurna, tapi takkan dapat. Kerana bukan kerana Allah. Di sini dia kata, tasawuf ni dia ada si kerana lawan dengan nafsu tu mula-mula sekali. Baik. Jadi kalau orang tanya kita, pasal apa mula-mula sekali kena lawan hawa dengan nafsu? Itu kita tanya beberapa soalan. Sebab dia kata yang pertama-tama dilawannya hawa dan nafsunya. Kena lawan nak tu dulu. Pasal tak lawan dengan makhluk dulu. Tak lawan dengan dunia dulu. Lawan nafsu dulu. Jawabnya nafsu dengan hawa ni bukan duduk kat orang lain, duduk kat kita sendiri. Patut kena lawan dengan diri kita. Maka dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, ibda binafsik, mulalah dengan dirimu sendiri. Patut kita nak lawan ni, dan kena lawan diri sendiri. Nak tegur orang lain, kena tegur diri sendiri dulu. Nak ubah orang lain, kena ubah diri sendiri dulu. Dan kita nak baiki orang lain, kena baiki diri kita dulu. Macam mana kita nak baiki orang lain, diri kita pun tak baiki. Apa tu juga, macam mana kita nak menasihati orang lain, jika kita sendiri tak terima nasihat? Tak boleh. Sebab tu dalam tasawuf ni kena mula dengan diri kita dulu. Baru kita baiki diri kita, kita jadi baik dah, baru boleh kita membaiki orang lain. Ni diri kita tak baiki lagi, nak baiki orang lain. Kita pun tak buat lagi, macam mana kita nak buat orang lain? Sebab tu setengah tu guru dan khampi ziarah mereka. Tu guru nak minta ijazah amal wirid ni kan. Tu guru dia gelar. Pada gelar, aku nak ijazah gambar. Aku pun tak beramal lagi wirid tu. Tenang nak ijazah kawan lain seorang baik. Kata dia sendiri pun dia tak beramal lagi,
nak suruh orang ijazah orang ramai. Eloknya kita nak ijazah apa pun ke orang ni, kita dulu kena buat. Kena ibda binafsik. Mulakanlah dengan dirimu dulu. Jadi yang pertama saya tak nak panjangkan. Dalam perjalanan ni mesti kena lawan dengan hawa dan nafsu diri kita tu. Jadi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, tuan tanya bila pasal apa tu lawan hawa dan nafsu? Jawabnya kerana lawan ni dia ada dua. Peperangan jihad ni ada dua. Ada jihad akbar, ada jihad asghar. Ya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Ma'idah. Allah Ta'ala berfirman, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah la'allakum tuflihun. Pasti kamu akan mendapat kejayaan. Jadi ulama mentafsirkan jahidu adalah dengan jihadain. Dua jihad. Satu jihad yang kecil. Apa jihad yang kecil? Iaitu jihad orang-orang Islam akan orang kafir kerana mendingikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita orang Islam lawan berjuang dengan orang kafir. Itu jihad tu kecil. Tak besar mana pun. Dan kita yang kata tak nak besar, tak besar. Kita tengok lagi. Dan yang kedua jihad yang besar. Jihad yang besar, maka pernah ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana para sahabat ni mereka pulang daripada medan peperangan. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyambut kepulangan mereka dengan sabdaan Nabi, marhaba marhaba qadimtum min al-jihadil asghari ila al-jihadil akbar. Ada satu riwayat, raji'anna min al-jihadil asghari ila al-jihadil akbar. Selamat datang para sahabatku. Kamu baru saja pulang daripada medan peperangan yang kecil, tapi akan menempuh peperangan yang besar. Lalu sahabat pun terkejut. Nabi kata kita bawa balik daripada perang kecil, sedangkan kita perang ni banyak hari. Kan? Ada sahabat yang mati, ada sahabat yang parah, ada sahabat yang putus kaki, yang berkecai badan, macam-macam lagi. Takkan di perang kecil ni. Kerana perang ini ibarat bukan perang dengan mulut, perang dengan senjata. Di hujung pedang, hujung anak panah, hujung lembing dan sebagainya. Takkan ni kecil. Lalu dia kata, ya Rasulullah, wa mal jihadul akbar. Apakah jihad yang besar itu, wahai Rasulullah? Qala jihadun nafs. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang besar itu jihad nafsu. Ini yang besar. Jadi soalnya, pasal pada kata janjian hawa dengan nafsu ini paling besar. Tak nak lawan, kena lawan nak besar dulu. Hukum yang kecil-kecil. Jangan nak lawan nak kecil, lawan besar dulu. Ada. Kenapa? Kerana ada beberapa perkara. Cuba kita tengok.
Pasal apa yang dia kata perang dengan nafsu, perang ni besar, perang orang Islam dengan orang kafir itu kecil. Baik kita buat perbandingan, padahal dua-duanya besar. Tapi segi dalam tasawuf ni, perang dengan nafsu ni lebih besar. Cuba tengok. Perang orang Islam dengan orang kafir, cuba kita tengok. Berlaku dalam setahun berapa kali? Sekali. Sekali saja. Tapi perang nafsu berlaku dalam setahun berapa kali? Jawab tak? Tak ada jawab. Mana kita tak pernah perang. Tak ada jawab tu mana kita tak pernah perang. Orang yang pernah perang maka dia akan jawab. Perang dengan nafsu ni tiap-tiap minit, tiap-tiap saat. Tapi perang dengan orang kafir bukan berlaku tiap-tiap saat. Bukan berlaku tiap-tiap minit. Bukan tiap-tiap berlaku tiap-tiap jam. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap tahun. Tak. Hanya berlaku sekali-sekala. Kadang-kadang 3-4 tahun sekali berlaku. Tapi perang dengan nafsu tiap-tiap saat. Kerana nafsu kita tiap-tiap saat dia mengajak kita ikut hawa. Hawa ni mengajak kita kepada keinginannya hingga menjatuhkan kita daripada mulia kepada keinginan. Maka perang ini lebih akbar, lebih besar daripada perang dengan musuh orang kafir. Secara ringkas. Dan yang kedua, kita tengoknya. Perang dengan nafsu ini lebih besar daripada perang dengan orang kafir. Kerana apa? Kerana perang dengan nafsu ini, tuan-tuan, perlu kepada kesungguhan yang banyak. Kekuatan yang banyak, persediaan yang banyak. Allahu Akbar. Di sini dipanggil mujahadah, dia ada tazkiyah, ada mujahadah, ada riyadhah. Latih to be. Itu berajak kepada persiapan yang banyak. Itu banyak, nanti insyaAllah sampai tempat dia akan uraikan lagi. Cuma kita nak ambil pasal apa dia kata mula-mula sekali nak melawan, kena lawan dengan hawa dan nafsu. Kerana hawa nafsu ni musuh yang paling besar daripada segala musuh yang menghalang kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Jadi kalau orang tanya kita, macam mana kita lawan dengan hawa dan nafsu? Itu dah beberapa soalan. Lawan dengan hawa dan nafsu, lawan dengan yang kita nak lawan ni, kita kena nampak. Macam mana nak tak nampak hawa, tak nampak nafsu. Nah, kalau seorang tak nampak hawa, tak nampak nafsu, tu mana dia buta? Dia buta mata hati dia. Kerana nampak hawa dan nampak nafsu, kena ada mata hati. Kan? Kena suluk dengan mata hati. Dan mata hati kita kena hidup, kena ada rasa. Baru kita boleh kenal. Kalau tidak, tak ada lawan. Kan? Maka bagaimana lawan? Jadi saya ambil kesimpulannya, nak lawan dengan hawa nafsu ni ibarat dia lagu ni. Iaitu kan, kita tak nampak nafsu, tak nampak hawa. Tapi kita kena kenal nafsu dan hawa. Tambah.
Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang mengenal dirinya, nafsunya. Bila kita kenal diri kita, kita kenal nafsu kita, kita kenal Tuhan kita. Boleh kenal Allah. Nafsu tak kenal, hawa tak kenal, lepas tu kita tak kenal Tuhan. Duduk turun hawa, turun nafsu, tak turun Tuhan. Bila kita kenal nafsu, oh hang lagu ni lah. Bila kenal hawa, macam ni lah. Jangan turun dah. InsyaAllah kita dapat kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengenal Allah Ta'ala itu hukumnya wajib. Tak boleh kenal Tuhan, melainkan kena kenal nafsu. Dan mengenal nafsu juga wajib. Wajib apa? Wajib wasilah. Kerana mengenal nafsu itu wajib, orang panggil maksud. Lil wasaili hukmul maqasidi. Bagi wasilah itu hukum maksud. Hukum mengenal Allah Ta'ala itu wajib. Maka kita tak boleh kenal Allah melainkan dengan kenal nafsu. Maka kenal nafsu wajib. Sebab tu tuan-tuan, wajib kita mula-mula sekali kena memerangi nafsu dan hawa. Sebab ringkas kan, lagi kalau orang tanya kita, awak mula-mula sekali kena lawan hawa nafsu. Awal lah dengan dunia dulu kan. Awal dengan perempuan dulu kan. Lawan kau dengan makhluk, atau lawan nafsu. Kerana nafsu itu yang paling dekat dengan kita. Kerana nafsu itu yang paling dekat dengan kita. Kita tak nampak diri kita, duk nampak orang lain ni. Keburukan kita, keaiban diri kita tak nampak. Sebab tu kita hanya ukur orang lain. Tak ukur kita. Tengok orang tu, dia ada sama, tengok orang tu kan. Itulah kelemahan kita. Tak kenal diri kan. Dia kenal orang, tengok orang tu, tengok depa tu, tengok orang tu, tengok orang tu. Tak ada orang tu, tengok dari hang tu. Hang tu orang ni kan. Hang bukan jin. Jangan hang tu orang tengok kan. Jangan duk tengok orang lain. Baik tu saya ringkaskanlah cara nak memahami tu. Baik. Maka kita lawan dengan hawa nafsu ni tuan-tuan. Yang pertama sekali, minta pertolongan Allah. Itu saya ringkaskan cara nak lawan dengan hawa dan nafsu. Mula-mula sekali minta pertolongan Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata, yang pertama sekali, al-isti'anatu billah. Al-isti'anah billah itu minta tolong Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Sebab kita minta tolong pada Allah. Kerana Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Dan Allah Ta'ala itu dia tahu perangai hawa, perangai nafsu. Dia yang menjadikan hawa dan nafsu. Maka kita minta tolong pada penciptanya yang mengetahui, insyaAllah. Bandingannya seperti mana? Bandingannya seperti syaitan. Seperti seekor anjing. Seekor anjing yang suka menyalak di tepi jalan, suka ingat ganggu orang tepi jalan, nak pergi dia salak, nak pergi dia nak takam, kita nak buat lagu mana? Tuan-tuan ambil kayu tepi, kita main pula, nak buat lagu mana? Kita pergi kepada tuan anjing tu. Tuan anjing,
Tolong jaga anjing ni kan. Tangkap dia, kurung dia ataupun pesan ke dia, jangan kacau orang di jalan. Macam itulah perumpamaan. Begitulah kita minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu khaliqul kulli syai. Dia yang menjadikan, dia yang menciptakan semua perkara, termasuklah nafsu dan hawa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong jaga hawa dan nafsu. Faham? Itu cara dia. Jangan tinggal. Kalau kita minta tolong kat diri kita, kita akan dibinasakan. Batu kata Allah, bal lam yasta'in billahi ala nafsihi sura'athu. Dia kata Syekh orang panggil Abu Din. Syekh Abu Madian lah hikamnya menjawab, bal lam yasta'in billah. Barang siapa yang tidak minta tolong ia dengan Allah, ala nafsihi, ke atas mengalahkan nafsunya. Dia ni nak tewas nafsunya dengan kudrat dia sendiri. Dia nak kalah nafsunya dengan kekuatan dia, kepandaian dia, dengan maharah, dengan kemahiran dia. Dan maka Syekh kata, sura'athu, pasti nafsu itu akan menewaskan dia. Siapa yang tidak minta tolong pada Allah untuk mengalahkan nafsunya, pasti nafsunya akan menewaskan dia. Sebab itu kita kena minta tolong pada Allah. Allah Ta'ala akan menewaskan nafsu kita. Bahawa kita boleh berjalan elok satu langkah. Faham? Satu. Jadi sebab perjalanan ni rumit, payah. Lebih-lebih rumit lagi kalau kita tak tahu cara. Jangan kita nak pergi Kuala Lumpur, kita tak tahu cara macam mana nak pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pun tak pernah pergi. Jalan pun aku tak tahu, nak naik apa, nak pergi jalan ke mana aku tak tahu. Lagi rumit. Nak pergi tu rumit, bila kita pergi tak tahu lagi rumit. Maka macam itulah juga. Seorang itu nak berjalan kepada Allah, dia tidak ada ilmu pengetahuan dalam perjalanan itu, maka perjalanan akan bertambah rumit, susah lagi. Jadi tuan-tuan kena ada ilmu. Baik. Kemudian selepas kita lawan dengan hawa dan nafsu, itu kemudian maka dilawannya hanya saling dah. Pula lawan pula dengan banyak lahi akan segala keinginannya, keinginan nafsu. Aku mana tuan-tuan? Banyak lahi akan segala keinginannya, keinginan nafsu. Apa yang nafsu nak, kita menyalahi. Maka menyalahi itu namanya muharabah, mujahadah, memerangi. Atas setengah Syekhul Islam Sufiyah, dia berkata sembelih nafsu. Setengah guru yang saya mengaji terima dia kata sembelih nafsumu, bunuh nafsumu. Bunuh nafsu ni tuan-tuan, dia panggil apa? Matikan nafsu. Maka mati nafsu tu ada dua makna. Saya nak pelan-pelan, saya tak mau kalut ni.
Sebab bila kalau segi payah faham istilah-istilah sebalik itu. Jadi dia kata kemudian maka dilawannya nyasalik pula dengan menyalahi akan segala keinginannya, keinginan nafsu. Aku nak menyalahi. Baik. Jadi kita tengok dulu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi kita kata, Man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakr As-Siddiq. Hadis riwayat Abu Taib. Maksudnya, barang siapa yang teringin nak tengok seorang mayat, orang mati, berjalan di atas muka bumi. Tentu mana orang mati jalan atas tanah. Kita kalau orang mati jalan atas tanah ni panggil hantu pula. Nabi kata siapa nak tengok mayat berjalan di atas muka bumi. Orang mati tapi duduk berjalan lagi di atas muka bumi. Nabi kata tengoklah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tu Nabi kata Abu Bakar ada mayat berjalan di atas muka bumi. Nabi kita bagi gelaran Abu Bakar ni mayat berjalan di atas muka bumi. Pasal apa dapat gelaran macam tu? Kita ni dah, kita hidup dan tanggung ni, kalau mati tak jalan lah. Tapi ni dia jalan lagi dalam bumi. Kerana Sayyidina Abu Bakar itu dia mematikan dirinya. Tu matikan dirinya sebelum dia mati. Dia panggil al-maut qabla al-maut. Mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Oh, jadi kita tahu mati ni ada dua. Ada dua. Mati ni ada dua macam. Ada mautun hissiyun, mati yang hissi. Ada mautun ma'nawiyun, ada mati yang ma'nawi. Maka mati yang hissi itu namanya mati yang kecil. Itu mati kecil itu. Tapi mati yang ma'nawi ini mati akbar. Mati yang besar. Oh, mati dah kecil besar. Ya, dah kecil besar. Baik. Jadi tuan-tuan, maka mati yang pertama itu, mati kecil itu, mati dengan makna keluar nyawa daripada badan. Hak tu semua orang mati. Telah keluar nyawa daripada badan, maka dia nama mati. Maka dia dipanggil mayyit. Mayit. Mati. Nanti semua tak dapat tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu merasai mati. Semua akan rasa. Tapi mati yang kedua, mati ma'nawi itu dipanggil mati mautun nufus. Mati nafsu. Mati nafsu. Maka mati nafsu ni dipanggil maut
ikhtiyari. Mati ikhtiar. Mati maknawi, mati ikhtiar. Dan mati keluar nyawa daripada badan itu nama maut ittirari. Maut ittirari. Mati ittirari. Mau mati ke tak mau mati ke kena mati. Ini ittirari. Terlepas je. Ini ikhtiar, ini kena usaha, kena ikhtiar. Maka mati ikhtiari namanya kena menyalahi nafsu. Faham lagi? Itu yang kata kemudian berapa? Kemudian dilawannya pula dengan menyalahi akan segala keinginannya, keinginan nafsu. Dia nak faham dah? Jadi kena matikan nafsu. Maka mati nafsi itulah mana menyalahi nafsu. Itu dia. Kan? Lagu mana menyalahi? Lagu ni. Maka di sini lah tuan-tuan. Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya Qawaid Sufiyah dan kata iaitu kita kena menyalahi 4 perkara. Iaitu pertama, nafsu kita apa? Suka makan banyak. Maka kita menyalahi dia dengan kita makan sedikit. Kan? Melawan nafsu tu, melawan dia yang menyalahi dan dengan makan sedikit. Lagi nafsu kita suka minum banyak. Maka kita menyalahi keinginan nafsu dengan minum sedikit. Itu menyalahi dia. Lagi nafsu kita suka bercakap banyak. Maka kita salahi dia. Kita bercakap sikit. Sikit pun cakap yang berfaedah dan bermanfaat. Yang diharap dapat pahala lepas daripada dosa. Jangan keman, nafsu kita suka nak berjumpa, nak bergaul dengan orang ramai. Suka nak jumpa kawan, sembang, perang-perang, 3-5 jam tambah. Tapi mengaji setengah jam, sejam, tak lama. Nak buat ibadat, nak baca Quran, tak mau. Tengah jam tak mau. Tapi kalau sembang, cerita, baktur, ni 3-4 jam tak mau. Ketika bagi itu nafsu kita menyalahi. Aku tak mau nak jumpa pun nak sembang benar faedah saja. Kata faedah tak mau boleh. Maka kita menyalahi dia dengan kita menyalahi bagi tabiat nafsu yang mengajak kita kepada keinginan. Kenapa? Kerana makan banyak ni tuan-tuan, makan banyak, minum banyak, tidur banyak itu menjadi hati kita keras. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kasratul akli wa syurbi wal kalami tu'sil qalbah. Banyak makan, banyak minum, banyak bercakap itu mengeraskan hati. Bila hati keras, hati kita disombong, bongkok, tak mau terima nasihat. Dah anggap kita baik, kita bagus, kita semua kita, orang semua tak bagi. Dia hati kita. Maka tujuan kita buat begitu, menyalahi nafsu, kerana hati kita lembut. Bila hati kita lembut, hati kita bersih lembut ialah baru cahaya ilahi itu banyak masuk hati dan terbuka segala hakikat sesuatu. Allahu Akbar. Ini rahsianya mengikut kajian ilmu tasawuf. Jadi tuan-tuan ingat dah, mula-mula sekali
Yang kita nak lawan, kena lawan dengan hawa dan nafsu. Aku menalah minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita usah. Dan yang kedua, kita lawan pula dengan menyalahi segala keinginan hawa dan nafsu. Apa yang nafsu kita nak. Kan? Kerana keinginan hawa nafsu ni dia ada dua. Ada keinginan nak buat baik, ada keinginan nak buat jahat. Kita kata-kata nak buat baik ni tak ada keinginan nafsu. Hai, jangan ada. Kan? Tuan kata nafsu ni keinginan dia nak ajak kita buat jahat. Ajak baik tak ada. Jangan kata. Keinginan nafsu buat baik pun ada. Kan? Buat baik pun ada. Laku mana keinginan nafsu buat jahat. Kalau buat jahat tu memang keinginan nafsu. Tapi nak buat baik ni keinginan nafsu pun ada. Dia kena buat baik ni kan. Kerana ini kuasa sihat, ini kuasa kuat, ini kuasa semangat nafsu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terima kalau kita buat kerana nafsu. Tapi kita nak buat kerana keredaan Allah Ta'ala semata-mata. Yang Syekh Ibn Athaillah sebut tu, la tufrihka ta'atu لأنها برزت من الله إليه لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. Jangan kamu berasa seronok dan gembira dapat melakukan ta'at kalau ta'at itu datang daripada nafsumu. Tapi seronoklah dengan melakukan ta'at kalau ta'at itu datang daripada Allah kepadamu. Cuba ingat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan limpah kurnia Allah, dengan rahmat Allah, maka berseronoklah. Kerana berseronok dengan limpah kurnia Allah, dengan rahmat Allah, itu lebih baik daripada apa yang mereka itu kumpulkan. Kita kena seronok buat ta'at ni kerana hidayah daripada Allah, nikmat daripada Allah, rahmat daripada Allah, taufik daripada Allah, pertolongan Allah. Itu baru tidak ada nafsu. Tapi bila kita mari, aku rasa ni kuat, aku rasa ni sihat, rasa ni semangat lebih, nampak aku. Walaupun kita buat dan, tapi nafsu. Sebab itu disuruh kita berdoa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tu baca doa tu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Quran tu. Wahai Tuhanku, permasukkan olehmu akan daku ini tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan keluarkanlah aku ini tempat keluar yang benar. Soal, apakah tempat masuk yang benar? Apakah tempat keluar yang benar? Mudkhala sidqin, mukhraja sidqin, iaitu keluar daripada nafsu. Kalau kita masuk tempat baik tapi dengan nafsu, tak baik. Kita keluar tempat yang baik tapi dengan nafsu, tak baik. Tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah baik. Inilah najar tiga. Banyak kita tertipu dengan nafsu. Waktu di awal kena perang hak besar dulu. Tinggal kecil-kecil tak pakai kahir.
Ni lawa kecil terlepas, besar lagi terlepas. Hak kecil pun terlepas, hak besar lagi terlepas. Lagi lawan nak puak tu. Dan lawan besar ni kita kena buat persiapan yang puak. Kena sungguh-sungguh. Itu. Baik, dan selepas lawan dengan menyalahi, nak buat apa pula dengan kemudian dia kata, maka dilawannya pula dengan menyalahi kasihnya akan dunia. Situ dulu lah. Nampak sebaris dah. Tu ikut dua. Bawa dua lah. Lawan nafsu hawa. Padahal dengan menyalahi dia. Ada apa lagi tu? 3 lagi. Tu nafsu, hawa dan dunia, makhluk. Tu lagi tu. 4 musuh tu. InsyaAllah satu-satu kita urai secara sederhana. Wallahu a'lam insyaAllah. Masalah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أنفسنا نفسا طيبة مطمئنة طاعة حافظة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخشاك حق خشيتك ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. اللهم اختمنا يا الله بخاتمة السعادة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله.